Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita kembali di dalam channel YouTube Pak Long Nizam 77. Hari ini Pak Long nak bagi satu petua untuk menurunkan tahap gula dalam darah dan kolesterol, hanya menggunakan tumbuhan yang ada di persekitaran rumah kita. Hampa nak tahu apa? Jom layan. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe di channel YouTube Pak Long Nizam. Nampak tak pokok apa di belakang Pak Long tu? Itu dia. Pokok daun kari. Satu bahan yang begitu sedap apabila ditambah di dalam kari. Ni pokok kari yang ada di tepi rumah saya. Daripada maklumat yang Pak Long dapat di dalam Google, daun kari ini berasal daripada India dan Sri Lanka. Daun kari ini juga sesuai dan perlu digunakan untuk kita merawat paras kolesterol dalam badan kita dan juga paras gula di dalam darah. Daun kari ini dapat mengawal kandungan gula di dalam darah kita jika kita mengamalkannya setiap hari. Ini daun kari. Daun kari yang telah kita ambil tadi. Kita punya makan setiap pagi dan petang. Pak Long selalu amalkan. Alhamdulillah, paras gula dalam darah dapat diturunkan. Semoga ilmu petua ni dapat memberi manfaat kepada kita semua. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel Pak Long Nizam 77. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi.